Balik ni kena tengok pula video. Tapi aku banyak diam kan. Yang puasa semua cakap. Assalamualaikum. Sebelum kita mulakan, baik kita sudahkan Al-Fatihah kepada siapa yang tiada dan telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum, nama saya Ismail Ahmad. Saya Aiman. Saya Aman Saya Fi. So episode kau apa? Muka yang sama, dia yang sama, hari lain. Hari yang lain, minggu yang lain. Baru lepas berbuka. Baju sama. Kita kan shoot seminggu sekali. Ya, takut tak boleh. Kau ni siap kerja sama je, tak bosan je. Aduh. Sekarang dah minggu kau apa puasa? Minggu kedua. Minggu. Tak ada shot kau, janganlah kau tak ada. Minggu kedua. Minggu kedua. Bukan minggu ketiga aku lepas. Kau tengok dia betul? Saya tunggu Okay. Ini first minggu. Minggu lepas. Ini second minggu ni. Apa yang awak sampai 3 minggu? 3 minggu kita belum shoot lagi. Oh ya, itu 3 hari yang aku cakap Oh ya, silap. Kita tak shoot lagi. Oh ya. Tiba-tiba dah 3 minggu. Lepas ni kita orang akan bubar. Tak ada lah. Kita akan buat Serius lah. Serius. Kita akan buat season 2. Aduh, ya, season 2 akan buat. Season 1 tak hype, nak season 2. Ya. Season 2 ni ada kelainan apa? Apa? Dia ada kelainan sikit season 2. Dia konsep saja sama, cuma kita tambah perempuan lah. Kalau ada. Yeah. Siapa lagi perempuan tu? Kalau ada. Yang luar nak masuk Mungkin kita ada shooting kat luar sekali. Weh, itu idaman tau. Nak shooting kat luar. Cuma saya cuma fikir kat outdoor. Tapi masalah outdoor tak ada ni apa, supply elektrik apa semua. Tempat kau ada tahu kat ni. Tu lah kau fikir bawah tu. Shoot kat pickleball punya. Itu dah kena 2 benda lah man. Sewa court pickleball, sewa studio. Itu dah 2 benda. Baik 1 benda je. Playground sudah. Mungkin tu ada rumah clubhouse. Weh, insyaAllah. Itu dah ada, tapi itu macam konsep macam studio lagi. Tak apalah, kita topik. Banyak sangat mukadimah dia. Okay, apa topik dia Apa topik dia man? Topik dia Okay. Sebab kita kat bulan puasa ni. Macam lambat tak apalah. Topik dia adalah kekuatan emosi dan mental ketika puasa. Betul? Betul apa? Kekuatan emosi. Ya Allah. Allahu Akbar. Okay, so awak punya emosi kuat tak sekarang? Kuat je. Kuat Maksud kau kuat macam mana? Yelah, untuk menghadapi puasa lah setelah 2 minggu ni. Oh, okay. Okay So minggu depan dah start closing lah. Good morning. Wih, untung lah dapat closing. Untung lah saya tak dapat Minggu depan kemungkinan lah baru dapat masuk balik pukul 12. Kemungkinan tak. Lambat lagi. Mungkin lepas raya ke kot. Season 2. Sebab habis season 1 kita akan cuti sebulan. Tu penat tau. Penat otak. Dah lah kau tak tengok. Apa yang marah orang ni? Nak aku duit. Manager pun tak mention Siapa manager?
Kita ada manager. Okay, mungkin season 2 kita keluar baju. Baju. Yeah. Daripada first episode lagi cakap nak keluar baju. Adalah seorang dengan bawah cakap. Mana design tak tahu lah. Itu entahlah. Suruh cari supply stiker pun tak jumpa-jumpa. Bukan dia cari ke tu dia? Tak cari pun. Bodoh tak mention. Kawan awak lah. Bukan kawan sekerja. Diam lah. So, back topic. Back to topic kekuatan emosi dan mental ketika puasa. So, apa maksud dia kekuatan mental dan fizikal pula. Mental dan emosi. Mental dengan emosi kan sama ke? Lain man. Mental ni. Otak kau. Emosi ni. Sini. Dia bermain di sini. Hati lah. So apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Maksud dia macam mana kita harungi benda tu bulan puasa. Nak tahan sabar ke, nak hadap orang ke, lagi-lagi yang Ya lah. yang bekerja in customer service directly. Kalau misalnya kata kerja office, mungkin dia punya mental tu adalah nak tidur. Emosi biasalah nak balik raya mana tahun ni, baju raya nak colour apa, mungkin tak? Kan? Kamu juga bercakap. Sama. Mana boleh Pendapat yang sama. Tiru. Tak ada. Ingat pesa nak tiru. Tak ada. So dia mostly macam kita nak ni lah hadap orang. Orang. Lepas tu nak nak manage sesuatu benda tu. Itu pun pakai mental tu. Mental tak kuat koyak Macam saya kan nak menghadap korang. Koyak Dia struggle macam mana tau. Macam dulu pernah kerja dekat retail. Okay. Masa kita punya buka puasa tu dia dibahagikan kepada 2 kategori break. So maksud dia yang betul-betul break waktu betul-betul azan lah 7.30 standard. So yang 7.30 ni dia akan masuk dulu, tapi selalunya yang break yang kedua tu pukul 8 suku, something like that. 7.30 gap dia dalam 45 minutes. Selalunya bila dah dengar azan, budak-budak 7.30 ni akan suruh budak-budak pukul 8 suku ni masuk untuk minum air dulu. Baru yang 7.30 ni baru pergi makan lah. Jadi pernah jadi kat situ di mana kita ni dah pakai tudung. So automatically orang akan tahu dia ni Muslim. Tapi apa yang jadi masa tu aku kat cashier, customer tu tak sure lah dia orang Malaysia ke ataupun orang Korea ke. Dia buat bodoh. Padahal member-member semua dah cakap. Masa tu zaman tu aku pakai walkie-talkie tau. Walkie-talkie yang tak ada earpiece. So memang satu outlet tu akan dengar. Asal akan cakap okay, Amai pergi break dulu apa semua. Tapi customer tu tegak. Dia nak aku serve dia sampai habis. Dia langsung tak peduli kau puasa ke tak puasa ke. So dia actually kan, bila kau dah biasa puasa, kau kerja dekat retail, kau dah tak kisah pun pasal makanan. Tapi air tu penting. Air tu sangat-sangat penting. So bila jadi macam tu kan, aku jadi macam bapak gila kau ni. Okay lah husnuzon, kau mungkin orang Korea, kau tak tahu apa. Tapi macam rasa macam sedih gila lah kan bila diinjak-injak. Macam tu lah. Itu lagi satu, bila dah masuk dalam F&B pula, apa yang tak bestnya, yang kita punya mental dengan emosi kena kacau kat mana tau. Dekat orang-orang yang selalu cakap, kau bujang lagi tak apa, biar Sabtu Ahad aku nak pergi buka puasa dengan family aku. Habis yang single ni tak ada family. Betul. Tak, macam tu. Itu satu. Lepas tu yang in term of customer pula,
Kau dah makanan dah keluar awal, air kau dah keluar awal. Dan kita orang ni yang kena serve kau lagi ni tak minum lagi ni. Tak ada pun kau tanya, dik dah buka puasa ke? Tak ada, kau tak relax. Pernah kan jadi tahun lepas kat aku. Masa tu order banyak tau. Customer tu walk in. So bila walk in, kita tak ambil pre-order dia. So dia cepat-cepat order semua. Setiap kali aku lalu dekat area table tu, kak air saya mana kak air saya mana kak. Dia zikir benda tu sampai azan bunyi. Sampai aku cakap dengan dia, bang kejap bang. Padahal makanan dia semua dah sampai tau. Tak pun dia ada, dia boleh je minum air kawan dia dulu ke apa semua. Tak, selagi aku lalu kat situ, selagi tu dia cakap. Kalau ikutkan hati aku nak tunggu habis azan baru aku bagi air kat dia. Dia punya perangai tu kan. Tapi nak buat macam mana, kita kadang-kadang tak pasal-pasal pahala puasa aku kurang kan. So bagi je lah, layan je. So kat sini macam tak tahu kan kenapa kita, macam yang previous episode kita pernah cakap nak kena sabar. Tapi kenapa time-time buka puasa tu yang baru je azan Allahu Akbar, kau dah tak sabar, hilang dah sabar. Itulah dia punya mental dengan emosi dia, orang-orang yang kerja retail dengan F&B ni. Betul. Sebab diorang tahu nak cepat je. Macam dia terpaling puasa dia, kita tak puasa. Kayak diorang fikir staff-staff F&B ni semua tak puasa. Dia Kolotnya. menyampaikan semua orang. Kolot orang fikir macam tu. Ya memang ada je. Macam tu seorang puasa. Lepas tu yang paling pelik kan, basic lah kau buka kat luar. So kau kena standby lah air, mineral water dalam beg kau. At least. Macam tu. Itu satu. Apa lagi struggle lah. Maintain dengan emosi as a retail dengan F&B punya budak. Nak semayang. Zohor dengan Asar tak ada masalah. Dia maintain dia dekat maghrib tu. Sebab ada orang dia sanggup tahan lapar untuk solat dulu. Dan dia akan solat dulu, makan kemudian. Ada pula group rokok dulu, 3 batang dulu, baru makan, baru nak solat. Ada pula yang jenis tak kira aku nak dulu. Itu masalah dia. So dalam maghrib tu sikit masa dia 20 terhad. minit. Itu yang struggle. Itu pula dapat surau, sorry to say dekat kawan-kawan perempuan dekat sana. Tolonglah yang tak solat tu janganlah duduk kat dalam surau, duduklah kat luar. Janganlah apa orang cakap meramaikan lagi dalam surau tu. Lepas tu sejadah kalau boleh share lah, janganlah seorang satu. Itu struggle emosinya masa bulan puasa. So sebab tu kalau akulah, kalau diberi pilihan untuk buka puasa kat luar, memang aku tak akan pergi. Sebab aku tak sanggup nak hadap benda-benda ni. Untuk lelaki pula ada masalah pasal surau. Masa nak buka puasa, struggle dia macam mana. Lagi-lagi yang orang yang isap rokok semua. Mana satu nak pergi? Isap rokok ke? Semayang dulu ke? Air dulu. 3 man. Banyak pilihan tu. 3 man. Tak minum dulu kot. Minum dulu. Lepas tu rokok kot. Lepas tu solat. Rokok berapa minit je. Tak sampai seminit pun. Apa dah? 2 minit Ya. Tapi ada orang seminit je rokok. Itu dihisap ke dia buang? Tahu lah aku. So kalau saya puasa puasa. Lalu lepas buka terus terus makan pula. Terus solat. Rasa ketat lah baju ni. Berpuasa 3 minggu. Rasa ketat pula. Baju ni dah lama man. So tu yang rasa ketat. Saya puasa bukan macam orang. Puasa tak ingat dunia. Makan semua nak makan. Lepas tu simpan untuk sahur sekali. Puasa, lepas tu buka.
Buka sambung moreh. Uish. Man, moreh man. Nanti. Duyung lagi. Man tak ada moreh man. Wujud lagi ke duyung sekarang? Tapi dia kena tutup kan? Ya. Yeah. Kat mana tutup? Kat mana? Mana? Nak Putrajaya ke mana? Saya Putrajaya sekarang ada satu tinggal. satu je. Ha. Kat ni? Kat luar mall. Oh ya. Ha. Kalau cyber satu je lah tinggal. Apa? Terganggu ke? Mental dan Tapi boleh emosi. ke? Emosi tu macam nak beli baju raya kan? Orang ramai kat gila-gila ni kan? Ya ada rasa nak bergaduh kat situ. Tolak semua. Selalu kat ni lah. Kat mana? Apa kat KL tu? Mana? Coket lah. Ha. Jalan coket kan? Jalan Tak, Tengku tak, Abdul tak. Rahman. Jalan tak. Jalan tak? Jalan tak ramai. Itu biasa. Lain kali beli lah last minute. Dia jenis yang semua last minute pun ramai Oh, tau. oh. Lagi ramai. Itu biasa. Ni confirm kan sebab ni dah minggu kedua minggu ni kan. Confirm ramai gak. Tapi sekarang ni banyak pesaing gak. TikTok. Terlampau banyak. Lepas tu Instagram semua orang beli online. So rasanya emosi ni pada ibu bapa lah kot. Anak ramai. Bajet. Macam orang bujang-bujang ni layan je. Man, jom man. Jual baju raya. Susah nak ni. Target sale susah. Ya memang Ramai lah. sangat. Ramai sangat. Tak kita ni lah resell. Ni seller. Tak boleh kak. Kenapa? Takut orang itu jual yang kori. Oh bukan daripada tu lah. Ya. Payah juga kan. Itu sesuatu apa orang cakap mental lah. Dah berniaga bulan puasa. Kau dah bekerja bulan puasa, mental kau kena kuat. Nak layan orang. Patut emosi kena kawal. Fikir lapar ni. Aku tengah lapar. Dah buka kan. Ni air. Memang nak moreh lagi. Ni tak habis-habis. Korang semua parents ada lagi kan. Alhamdulillah. Okay. Lagi satu kan nak tambah pasal emosi dengan mental ni pada aku lah. Sebab mak bapak aku baru je meninggal 2-3 tahun lepas. So maksud dia macam orang cakap dah lah aku ni anak bini kedua. So yang tak rapat sangat dengan adik-beradik yang pertama. Dan di samping tu family pun biasa-biasa je tak tu. So bila setiap kali raya tu kosong tau. Dia sebenarnya bukan kosong sebab tak dapat celebrate tu. Tak penting pun sebab aku daripada kecil pun dah biasa mak ayah menjaga raya kedua. Tapi dia just jadi macam rasa tak ada tangan yang kau nak salam, nak minta maaf semua. Apa yang impian yang tak kesampaian, nak pakai baju sedondon semua bla bla. Itu yang setiap kali raya, ini kiranya tahun ketiga aku raya tak ada mak, tahun kedua tak ada bapa. So rasa macam dia masa takbir raya tu memang aku tak nak dengar. Itu yang rasa lagi sakit lah. Kat situ. Damn. Lagi sebab hidup single. Macam tu. Tahun lepas. Tahun lepas ya? Tahun lepas. Raya tanpa arwah nenek. First time oh. Kalau dia Ni kau belah mana? Johor. First time oh. Itu memang rasa sunyi je. Rasa macam hamba raya. Lepas tu nak melawat kubur pun tak sempat sebab macam terkejar-kejar. Ada macam apa, aktiviti ke apa ke untuk uruskan family punya masalah. Ni lah matter. Nak balik tahun ni tapi tak apalah.
Balik Kau 20 tahun tak balik? Bos, Dia Oh, nak balik balik. macam mana? bawa balik tahun lepas. Oh, tahun lepas kau boleh join lagi kan? Hmm. Tahun ni mana boleh balik? Oh, Kan dia punya orang tu dah naik. oh. Dia sekarang struggle seorang. Naik ke faham. Bertambah lah ya. You read the message, right? Yes, you read yes, the I know, me- yes. No, you don't have. We only have. And Saya now tahu, saya tahu. the feeling is like Ush. Ah, Tapi kalau aku dekat tempat kau pun macam, aduh. apa? Aduh. Yelah. Kan, macam tadi dia cakap, yang ni dia dah ke atas kan. So kau, susah lah kau nak cuti. Kau nak kena No struggle. problem lagi, suka tak cuti. dia actually kan sebenarnya macam orang cakap pasal aku sebab aku daripada kecil dah biasa tak buka puasa yang proper. Pernah masa zaman bisnes mak abah aku jatuh, kita orang pernah buka raya pertama menjaga nasi ayam saja. Uyo. So kita orang layan Indonesia, Bangladesh. Uyo. Sebab orang Melayu semua tak ada kan. Tapi macam so bila sekarang ni kau suruh aku kerja di hari raya, aku tak ada masalah. Cuma aku punya mental dan emosi tu terganggu sebab dulu aku ada mak dengan ayah nak call. Faham. Sekarang tak ada. Lepas tu setakat contohlah kawan-kawan cakap aku nak cuti raya. Tahun lepas kau tak cuti tu aku tak kisah semua. Tapi kesian lah pada orang-orang yang yang ada family kan. Dah kahwin pula tu, nak kena cuti macam tu. Itulah kot dia punya struggle. Apa best dengan cuti raya? Tak, macam kita cakap dengan episod lepas lah, cuti raya ni nak flex. Tapi memang kalau betul. kalau untuk budak-budak perlulah dia orang untuk cuti raya, tapi semakin membosan ni rasanya cuti raya tu dah macam tak perlu. Vibe tu dah tak ada kan. Rasa Rasa macam tak payah nak raya. Ya, betul. Dia raya ni seronok kalau kau betul-betul celebrate dengan small scale lah aku rasa. Kalau family kau yang jenis yang macam havoc yang sampai boleh buat TikTok punya lagu-lagu raya kan macam setiap tahun tu itu best. Tapi kalau yang family yang biasa-biasa ni mungkin tak rasa efek sangat kot. Faham? Ni macam family aku juga Kalau start kali raya kan, balik kampung, bukannya jumpa saudara mara ke, pergi beraya ke, tak. Kita orang malam raya kan sibuk masak ketupat, masak ayam apa semua kan. Tapi kita orang takkan tidur sampai esok pagi. Lepas tu esok pagi raya-raya tu, kita orang balik kampung. Sampai ke kampung tu, kita orang tidur. Itulah kita orang. Tak exhausted. Tak ada. Datang sampai kampung, makan, berborak kejap, dah tidur. Lah. So macam apa function balik kampung Lagi-lagi zaman sekarang ada gadget So balik kampung masing-masing dengan handphone. Tak ada nak borak dengan sepupu apa semua. Kalau zaman-zaman Nokia dulu, Rokiah. Nokia. Oh, Handphone Nokia. 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 Dengar Kau Rokiah. Nak tengok kau pakai phone apa lah. Lagi-lagi ada kamera. Macam at least kita rasa macam seronok lagi lah nak berkongsi kan. Macam yang kau yang 3310 tu kan, kalau kau letak situ vibrate dia pusing. Seronok hiburan lah kat situ. Tapi zaman sekarang aku rasa benda tu dah macam dah tak ada. Vibe raya tahun ni raya yang sekarang ni dengan raya yang dulu-dulu tak sama. So dia punya, aku rasa tajuk kita ni yang mental dengan emosi ni banyak kepada golongan-golongan boomers tau. Kita punya mak kita mungkin dah pandai kot main TikTok. Atuk-atuk kita ni dia akan rasa macam anak-anak aku ni balik nak tengok aku ke nak tengok phone. Kat situ. Sebab aku pernah masa zaman mak ayah aku ada lagi, aku jenis kalau datang bapak aku main TikTok dulu. Tapi dia tak ada account dia suka tengok-tengok random kan. So kalau misal kata aku balik, memang akan duduk takkan tengok phone. Tapi fahamlah perasaan mak bapak yang anak balik tengok phone, cucu balik tengok phone, main game apa tu semua.
Oh, itulah rasa tajuk tu memang sesuai lah untuk golongan boomers. Nenek-nenek kita kan mesti dia rasa rindu nak zaman-zaman dulu kan. Zaman-zaman jahit baju, tak ada kedai-kedai semua. Baju raya buat baju sendiri. Paksa pakai saiz besar. Adjust last minute. Macam tu lah. Malam raya betul kan. Oh yo. Kan? Mungkin So tak boleh lupa. soalan tu tak relevan dengan umur kita. dia Tak, akan cerita. sebab dia main petik je mana yang nampak. Tapi okey lah macam kita. Mana tahu yang orang dengar podcast ni balik rumah tengok nenek masih ada. Layanlah diorang. Ambil video banyak-banyak dengan family korang. Sebab kita tak tahu bila kita akan pergi. Betul. Betul. Dengar tu Man. Apa? Tapi kau Jangan senyap sangat. jangan ajar mak ayah lebih-lebih main TikTok habis nanti semua dia forward dekat kau. Nampak ni sikit forward. Nampak sikit forward. Dengar Man. Alhamdulillah lah. Angguk saja So tengah jam ni Man. Tengah jam ni. Tolong. Kau ada tips macam Apa? tak nak rasa puasa tu penat sangat? Tips. Satu je. Jangan fikir tengah berpuasa. Macam mana nak buat tu? Yalah, contoh tengah puasa. So jangan fikir sangat kau berpuasa. So fikir benda lain lah, macam benda dia yang happy, benda dia yang menggembirakan. Macam tu lah. Sebab makin fikir pasal puasa tu, makin kita rasa cepat lapar, cepat penat, macam tak ada tenaga apa semua. Tapi aku rasa Kuat sikit suara tu. Slow sangat. puasa sini tak penat pun sebenarnya. Memang pun. Kalau nak ikutkan zaman Nabi dulu kan, Aha. Nabi boleh berhijrah daripada Mekah ke Madinah jalan kaki. Ya, Nabi Tapi siap ada- berperang kot. Ya, tapi ada unta lah. Unta tu pun kadang naik dan tak lah. Lepas tu berbuka pun kurma, roti, Betul. air. Betul. Kenapa kita yang zaman sekarang ni macam susah sangat nak puasa? Kena ada buffet. Kan? Buka puasa buffet. Kami Sebab- boleh. Zaman kita ni zaman yang dah dimanjakan. Zaman yang tak terapkan didikan agama sangat. Macam salah ayat tu. Betul lah. Ya, betul, semua betul. orang tahu puasa tapi tak ada tahu sebab apa nak kena puasa. Diorang tak tahu the main reason Ya, of it lah. betul. Kau Nampak tengok. saya speaking merapu ni. Korang tengok sekarang ni kan bila buka puasa kan semua hotel berduyun-duyun nak buat buffet. Macam last sebelum puasa hari tu aku ada pergi 2 hotel untuk preview teman kawan lah sebab dia influencer, aku bukan. So macam bila tengok crowd tu kan macam rasa wah kau jual satu pack RM138. Tapi kan aku terfikir satu je sebab bila kita puasa, kalau kau betul-betul puasa dengan ikhlas, kau tak lapar sangat pun sebenarnya. Kau minum je kau dah kenyang. So macam mana kau boleh spend duit kau yang ada yang set tu sampai 200 lebih. Habiskan semua. Sedangkan macam contoh kan yang selalu kalau buffet Ramadan ni kambing golek apa benda semua, sekarang ni macam trend pula. Apa tu sashimi apa benda semua kan. So orang akan berduyun-duyun akan beratur dekat bahagian kambing golek tu apa benda semua. So makanan yang lain tu tak habis, takkan budak-budak hotel tu nak makan kan. Betul? 30 hari kot. Betul, So macam rasa kalau boleh nak buat tapi rasa macam kena berpada-pada lah kot. Sebab tak worth it pun korang nak spend dengan 100 setengah tu untuk pergi. Contohlah macam
banyak je buffet-buffet yang ada sekarang ni. Rasa masa bulan puasa tak payahlah sangat kot. Sebab rasa macam korang ni puasa ke tak sebenarnya. Boleh, bukan nak condemn. Jadi macam kita tertanya tau. Boleh habis ke tak makanan tu? Sebab bazir kot. Tu dia. Apa? Tu dia. Itu dia. Aku minta maaf lah kalau aku outspoken sangat. Sebab ini mengikut apa pengalaman aku lah. Tak apa. Macam rasa macam kita sebagai umat Islam, lagi-lagi orang Malaysia ni, kena fikirlah. Sama-sama lah kan. Kena fikir benda-benda tu semua tak payah kot. Kena sabar. Bila adab lagi, kau tak beradab masa zaman bukan buka puasa tak apa. Zaman masa bulan puasa tu tolonglah respect orang-orang yang kerja retail, orang-orang yang kerja F&B ni. Betul ni sian tau. Kadang-kadang kita orang terpaksa, faham tak? Macam korang selalu ingat, nak booking orang tak angkat call contoh. Tapi korang tak tahu pula ada non-Muslim yang kita kena serve. Shortage manpower memang kena cut kau-kau. So korang minta tolong, harap tahun ni dengan tahun-tahun akan datang akan kurang lah orang tiba-tiba letak dekat threads ke apa ke cerita pasal ni tak dapat sepatutnya. Janganlah macam tu. So Man ni ada jumpa Man tadi. Hadis tu. Sana mana tadi? Okay, ni pasal puasa melatih kawalan emosi dan kesabaran lah. So dia punya hadis dia ChatGPT Google. Puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia bertengkar. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ada siapa? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay. Ada sikit-sikit Hikmah bukan sekadar menahan lapar, tapi latihan mental untuk mengawal marah dan ego emosi. Banyaknya. Bagus Aman, bulan puasa ni kita ada hadis. So let's go untuk kata-kata hikmah lah. Bila badan lemah, fikiran mula bercakap lebih kuat. Rasa marah datang tanpa sebab. Emosi naik hanya kerana perkara kecil, dan di situlah puasa mengajar kita siapa sebenarnya yang mengawal diri dari nafsu atau kesedaran. So itulah dia. So mana kat sini? Kita conclude lah. So dia mengajar kita untuk bersabar dengan apa benda yang kita buat. Walaupun benda kau lemah pun, tapi kau boleh fikir. Macam waras. Betul. Kucingnya korang boleh korang boleh dengar dan tengok dekat Spotify. Dan boleh komen dekat bawah. Jangan lupa follow TikTok dan IG Sembang Pacak. Apa lagi? Ada nak cakap Man? Tak ada, penuh. tu je. Penuh. Sebab raya. Penuh. Masa penuh. Okay. Selamat puasa. Jangan ponting-ponting. Maaf saya dah mati. Bye-bye.